Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okey, so untuk video kali ni aku nak unboxing item yang bagi aku adalah barang purba, iaitu Agent Ali Misi Alliance Trading Card. So buat korang yang baru berjinak-jinak dengan Agent Ali, sebabnya sekarang baru ni aku tengok filem Agent Ali yang misi apa yang baru ni sangat-sangat memberangsangkan. So hari ni bersempena dengan Agent Ali, so aku pun nak unboxing card Agent Ali Misi Alliance. So kad ni total sebenarnya ada 17 pack, tapi aku cuma dapat hunting 11 pack saja. Dan yang selebihnya aku rasa memang susah sangat nak hunting buat masa sekarang ni, sebabnya kad ni pun dah tak ada keluaran dan harga je sangat-sangat tinggi. So aku pun dapatlah hunting dekat 7-Eleven dekat kampung aku. Aku dapat 17 pack yang 11 pack yang berbeza. So yang ni harga dia berapa ringgit? RM3.80 untuk satu pack. Dan sekarang aku tengok dekat Shopee orang jual harganya memang sangat-sangat mahal. Untuk yang kad watak utama iaitu kad istimewa Ali, memang harga je memang dah RM50-60 lah. So sebelum aku nak unboxing trading card Agent Ali Misi Alliance ni, aku nak minta tolong buat korang yang belum subscribe punya channel, tolong tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okey, so untuk video kali ni kita nak unpack berapa pack? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pack Agent Ali Misi Alliance. So kad ni dah rilis lama tau. Kalau aku tengok kat belakang ni, kad ni rilis tahun 2020 dan sekarang dah tahun 2025. So kad ni dah 5 tahun. So buat korang yang baru nak berjinak-jinak dengan kad Agent Ali, kalau jumpa kad Agent Ali dekat mana-mana kedai berdekatan dengan korang, so cepat-cepatlah beli, sebabnya kad ni aku rasa takut scalper akan ambil dan akan jual dengan harga yang mahal. Okey, so jom kita tengok. Kalau kita tengok kat sini, istimewanya kad Agent Ali ni adalah kalau korang tengok dekat belakang ni, setiap pack je dah bagi tahu kad-kad apa yang terdapat dalam setiap pack. So ini sangat-sangat bagus supaya tidak apa tu orang cakap, kalau kita beli kad Pokemon ataupun kad mana kan dia tak bagi tahu kad apa yang ada dalam tu. So yang ni dia tidak terlibat daripada unsur-unsur goror ataupun unsur-unsur pembaziran, sebabnya kita beli kita dah tahu kad apa yang kita akan dapat. So total dalam pack ni akan dapat 6 pack dan akan ada satu kad istimewa, iaitu kad istimewa yang ada kat depan ni lah. So kad istimewanya, tapi kad ni aku rasa pelik juga tau. Bila aku beli, kad istimewanya kat belakang ni je kosong kan, tapi kat depan ni dah ada, dah kantoi dah. So macam pelik jugalah susunan kad dia ni. Okay, so jom kita unpack 11 pack kad Agent Ali Misi Alliance. So let's go. So untuk pack pertama kita buka pack yang ini. Dia punya cover je cuma sampul plastik. Dan ini aku rasa better kita guna gunting lah untuk mudah untuk kita. Sekejap aku nak gunting, takut tergunting kad lah. Sekejap, aku rasa better aku ni kot, aku tarik je lah. Kat sini ada macam tanda untuk kita tarik, so kita tarik je lah, kita koyakkan. Okay, nice. Okay, so untuk pack pertama, kad pertama yang kita dapat adalah kad istimewa Nikki unit awam. Tengok cara mainnya, aku pun tak tahu sangat sebenarnya main kad Agent Ali ni, tapi kalau korang beli dekat belakang ni, je ada bagi tahu rasanya laman ni. Cara bermain sila layari laman web di bawah. Dia dekat Facebook. Ni laman web dia. Tapi sekarang ni aku tak sure lah laman web tu masih beroperasi ataupun tidak, sebabnya dah tahun 2025 dan barang ni pun adalah barang purba. So aku ingat aku beli pun ni untuk jadikan koleksi aku je. Okay, so material kad dia sangat-sangat lawa. Kalau korang tengok dekat sini, dia macam kad secret rare macam tu lah, sebab dia ada macam texture kat belakang ni. Okay, so kad pertama kita dapat kad unit awam. Dan seterusnya kita dapat kad raw unit robot. Ini aku tak tahu cara main dia, so kita tengok je lah. So Agent Rosa. Dan seterusnya kita dapat Agent Mika. Oh, ni lawa ni. Dan seterusnya formasi tepisan. Dan seterusnya
Godam Sumber, kad gadget. Dan yang terakhir kita dapat cara bermain. Ni ada cara-cara bermain dia lah. Fasa sedia, fasa serang dan fasa akhir. Okay, so aku nak tunjukkan kat korang kat belakang dia. Belakang kat Agent Ali ni bentuknya macam ni lah. Agent Ali Misi Alliance. So total 6 kad. So ni kad istimewa kita letak depan sekali. Okay, so pack pertama kita dah buka. Dan kita nak pergi ke pack yang kedua. Okay, let's go. Alamak. Okay, untuk pack kedua, kad pertama kita dapat kad Agent Gita. Tekstur je kasar sikit. Dan kad kedua kita dapat kad Agent Bakar. Seterusnya Alia, kad unit awam. Dan seterusnya formasi pulang. Dan seterusnya suit perang. Ini mungkin kad sokongan kot ni. Dan seterusnya meriam plasma. Dan yang terakhir cara bermain. Okay, so ni kad apa ni, kita susun dulu sebab kamera aku tak fokus. Okay, so kita susunkan dulu kad-kad istimewa dia. Dan kita buka pack yang ketiga, iaitu pack yang ini. Okay, jom. Okay, pack ketiga kita dapat Agent Bulat, unit Agent muda. Undur atau hapus, iaitu cabut satu kad. Ni fungsinya aku tak pandai main sebenarnya kat Agent Ali ni. Kalau kad Monster Galaxy card mungkin aku pandai lah main. Okay, next kad Ro. Tadi macam dah dapat dah. Kad Ro, unit robot. Agent Rosa, Agent Mika, formasi tepisan, formasi Godam Sumber dan cara bermain. So kad ni sama macam dengan pack yang tadi lah. Dia punya kad-kad yang lainnya sama dengan pack yang tadi. Cuma yang lainnya adalah kad depannya je, kad istimewa dia je yang lain. Okay, so dah buka 3 pack. Dan kita pergi ke pack yang keempat. Okay, let's go. Okay, pack keempat kita dapat Agent Iman. Iman nama dia. Okay, Agent Iman tiba sedia satu unit. Undur cabut satu kad. Okay, so kad kedua Ro, unit robot. Agent Rosa sama macam kad yang tadi. Agent Mika sama juga. Formasi tepisan, Godam Sumber dan cara bermain. Nampak je kad-kad yang lain adalah sama dengan pack-pack yang sebelum ni. Cuma beza je kad depan dia je. So kalau aku rasa macam agak rugi jugalah kalau kita nak beli, sebabnya yang lain cuma kat depan je, yang belakang-belakang semua kat sama. So tak best lah kalau kita beli dapat kad sama kan, sebab kita nak buat koleksi. Okay, so next pack yang kelima. Adakah ini dapat kad sama juga macam tadi ataupun lain? So pack kelima, kad pertama kita dapat Agent Alia. Dan seterusnya Ali, unit robot. Ni watak-watak utama dia aku suka. Dan seterusnya Surya, penjana tenaga. Formasi bantuan, formasi adrenalin dan cara bermain. Okay, so yang ni kad-kad lain dia sama, lain, dan kad depan ni pun lain. So macam ni lah bagus. Bila kita beli satu pack, kad-kad je lain-lain. Macam yang tadi, yang sama cuma kad depan je, yang lain semua lain, yang lain semua sama. Okay, so kita dah buka 5 pack. Okay, 5 pack dan kita nak buka pack yang ke 6. Okay, let's go. Okay, pack ke 6. First kali kita dapat kad Agent Leon. Tapi kad ni ada macam rosak sikit lah.
Nampak dah ada macam tanda macam damage sikit. So Agent Leon kat unit agent. Dan seterusnya Agent Ali, unit muda. Agent muda. Yang kad yang watak-watak utama ni, kat special dia aku tengok orang jual dah mahal lah. So next Agent Alicia, Agent Bakar, Comot, Comel, Pertolongan Cemas. Ok, so untuk pack ni kad istimewa je adalah Agent Leon. Ok, nice. Ok, so kita nak buka pack yang ke-7. Sikit lagi nak habis. Ok, buat korang yang tonton video aku khususnya daripada Malaysia, Indonesia, jangan lupa untuk subscribe MFS Hobby Channel. Ok, support channel aku supaya boleh pergi lebih jauh. Ok, so pack seterusnya kita dapat kad istimewa kad Row. Ini kad istimewa ni bukan orang tapi adalah kad barang unit robot. Dan seterusnya Agent Leon. Agent Leon tadi macam ada kan? Sama macam pelik je aku tengok kad Agent Ali ni. Kad istimewanya adalah kad biasa tapi diistimewakan. Ok, so seterusnya Agent Moon, tenaga kecemasan, formasi Fit dan Bobby, formasi combo dan cara bermain. Lain macam kat Agent Ali. Kad dia diistimewakan. Kad-kad yang tak istimewa jadilah kad istimewa. Lebih kurang macam tu aja punya format dia. Ok, so next paket yang keberapa? Ke-8. Paket yang ke-8. Ok, let's go. Ok, so paket ke-8 kita dapat kad Pengacau Bertopeng, unit Vigilante. Serangan je lastik boleh tahan agent pakai senjata lastik. Dan seterusnya Agent Fit, formasi panggilan, cabut 2 kad. Gadget Atlas, serangan hendap, Boom Azurium dan cara bermain. Ok, so kad istimewa kita letak depan. Dan kita nak buka pack yang ke-9. Tinggal lagi 3 pack je lagi. Ok, so seterusnya kad Agent Bakar. Alamak. Ok, so untuk pack ini kad istimewa adalah kad Agent Bakar. Ok, Agent Unit. Dan seterusnya kad Agent Fit sama macam kad yang tadi. Formasi panggilan, Gadget Atlas, serang hendap, Boom Azurium dan habis. So yang ni sama dengan pack tadi kad-kad yang berlainan dia. Cuma kad istimewa depan je yang lain. Ok, so kita dah buka 9 pack. So berbaki lagi 2 pack saja lagi. Ok, so paket kedua terakhir iaitu paket yang ke-10. Jom kita buka. Ok, so untuk pack ke-10 adalah kad Alia. Sekejap yang ni Alia. Yang ini kad istimewa Agent Alia je adalah orang yang sama. Ok, so jom. Ok, so untuk pack ini kita dapat kad Alia, Agent Bulat, Agent Jet, ni lawa, Agent Chris, pedang Azurium dan kad Mara dan cara bermain. Untuk yang kad ni dapat kad berlainan macam ni baru best dapat kad lain-lain. Ok, ada 1 pack. Pack yang terakhir, pack Heroine Agent Alicia. Ok, jom. Ok, so untuk pack terakhir kad istimewa adalah kad Agent Alicia, unit agent muda.
Ini lawa kat dia. Oh, cantik. Dan seterusnya sama macam tadi, Agent Feed, formasi panggilan, gadget Atlas, serang hendap, dan bom Azurium, dan cara bermain. So yang ni, pack ni, kad-kad yang berlainan ni sama dengan pack yang tadi tu, pack Agent Alia tu, ataupun pack yang ini. Okay, dia sama. Okay, habis 11 pack untuk unboxing video aku hari ni. So korang yang tonton video aku, jangan lupa untuk like aku punya video. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe aku punya channel, supaya channel aku boleh berkembang lebih maju. Okay, so terima kasih kerana support MFS Hobby Channel. Untuk video kali ni, ini saja yang aku dapat kongsikan untuk cari pack-pack yang, sebab ni total untuk Agent Ali punya card ni aku tengok ada 17 pack. Aku cuma dapat hunting 11 pack. So lagi 6 pack ni aku nak kena hunting lagi untuk cukupkan koleksi ni. So tengoklah, kalau ada yang jual murah-murah mungkin aku akan belilah. Okay, so itu saja daripada MFS Hobby Channel. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.